Assalamualaikum semua. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anda sedang menonton Bushra Sembang Santai Podcast. Hari ini bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada podcast kali ini kita nak bincangkan pelbagai topik khususnya berkaitan haji dan umrah dan juga bersama-sama dengan tetamu jemputan yang pastinya mempunyai latar belakang yang berbeza, pengalaman yang berbeza, kisah dan juga cerita yang berbeza yang akan dikongsikan hari ini untuk kita semua. Semoga kita sama-sama beroleh manfaat insya-Allah. Dan untuk hari ini yang saya suka berbual dengan tetamu jemputan sebelah saya ni, kenapa? Yang pertama sekali, beliau ni latar belakangnya berbeza daripada engineer lah. Orang kata kan, orang putih ni kata engineer. Tapi sekarang bawa jemaah umrah, jemaah haji dengan pengalaman 16 tahun. Tapi beliau kata 16 tahun, walaupun 16 tahun, semua 16 tahun tu ada nervousnya. Kenapa pula ada nervous? Itu yang kita nak tahu tu. Dan hari ni bersama dengan saya, Ustaz Farid Hamlud dari Farid Perak. Assalamualaikum Ustaz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak nervous Bolehlah sikit lagi. Sikit tak apa-apa. Nanti hilang insya-Allah. Ustaz, tadi saya sempat borak dengan Ustaz Farid. Ustaz Farid kata pengalaman bawa jemaah 16 tahun. 16 tahun tu sebenarnya satu tempoh yang lama. Tapi setiap kali bawa tu setiap kali tu lah nervous. Kenapa sebenarnya? Saya dia mula mungkin saya rasalah kan. Ada sekali tu saya bawa jemaah. Saya setiap kali sebelum saya nak bawa jemaah, nak bawa pergi tawaf ke, nak bawa pergi ziarah ke, sebelum nak jumpa jemaah dekat KLIA kan. Kadang-kadang sebelum jumpa kat KLIA tu kita tak kenal lagi. Jadi nak mula menampilkan diri tu. Mula menampilkan diri tu biasanya saya akan baca doa dulu. Antara doa saya baca ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah kan. Saya doa antara intipati tu, ya Allah jangan kau jadikan kesilapan aku, kelupaan aku ni, kau hukum atas kesilapan dan kelupaan aku. Saya doa macam tu lah kan. Atau ada sekali tu masa ziarah, masa tu awal-awal saya bawa lah, mungkin dalam 3 tahun atau 4 tahun yang pertama, saya bawa, saya rasa saya dah tahu dah. Saya tak baca doa, saya tak solat sunat dulu, saya tak buat persiapan kan. Saya rasa saya dah tahu dah. Bila sampai dalam bas tu, saya nak cakap apa ni, saya tak reti. Lupa. Dia tak keluar. Dia, apa aku cakap ni? Padahal kita dah tahu dah ni tempat apa. Ya Allah. Kita dah tahu dah ayat apa kita nak baca. Mula-mula tu memanglah kita baca buku, tapi lama-lama buku tu dah dalam kepala kan. Ini tak keluar ni, nak cakap apa ni? Jemaah pula macam tak dengar ataupun tak faham apa benda kita cakap. Macam tu lah, kita rasa macam tu lah. Sejak daripada tu saya rasa macam setiap kali perjalanan tu yalah, ujian dan cabaran dia berbeza. Tak pernah ada sekali pun trip yang saya tak belajar benda baru. Soalan ni tanya pula, soalan semua yang saya tak tahu. Semua yang saya tak tahu. Kalau Antara soalan yang ditanya yang Ustaz tak tahu. Mula-mula kan diorang tanya punca air Saudi. Punca air Saudi. Kalau tanya pasal hukum tawaf ke kan. Kalau tanya pasal ni kan. Ni diorang tanya punca air Saudi. Air daripada telaga ke air daripada laut. Tahu tak? Dahsyat. Lepas tu dia tanya pekerjaan utama Saudi. Tanyalah soalan yang sirah Nabi ke kan. Mungkin agaknya orang yang pergi tu dia dah selalu pergi ke apa kan. Jadi sebabkan soalan-soalan macam tu lah, saya sentiasa bersedia dan berhati-hati. Okey, baik. Sebabkan faktor-faktor tu lah soalan yang tak terjangkau kan. Tiba-tiba tanya pekerjaan utama betul juga pekerjaan utama orang Saudi Apa dia? Saya rasa lah berniaga kot. Mungkin mungkin tak. Tahu kita boleh Google nanti. Cumanya nak kata Ustaz ni dah 16 tahun dalam industri. Dan apa yang membuatkan Ustaz berminat untuk join Bushra? Alhamdulillah saya sebelum ni saya dengan syarikat lain lah kan. Antara faktor yang menarik lah untuk Bushra ni, yang pertama dia punya tim. Dia tim padu lah. Daripada atas sampai bawah. Senang untuk berurusan tu penting. Kena cepat, respon pada jemaah dan sebagainya kan. Lepas tu Bushra ni dia tak ada kes-kes yang dia lah, sebelum saya masuk saya kenal dulu. Saya nak tengok dulu keadaan dia kan. Bushra ni dia tiket dah siap, hotel dia dah siap. Dia tak buat macam ada company tu dia tunggu jemaah masuk dulu baru dia tempah hotel. Tunggu jemaah masuk dulu baru dia tempah tiket. Bushra tak. Tiket dah siap ada untuk satu musim, dah siap ada. Hotel pun macam tu juga.
sebelum musim depan ni hotel dah siap-siap dah. Okey. Tinggal nanti kalau ada mungkin tambah-tambah trip, masa tu baru dia tambah. Itu kalau trip tambahan, tapi kalau tarikh-tarikh sedia ada ni semua dah siap dah. Tersusun lah kan planning tu tersusun. Dia tak ada orang kata last minute punya tiba-tiba baru nak booking, mau nak cari, tak ada dah perkara-perkara tu. Kalau ad hoc punya request, kita boleh entertain. Tapi pun InsyaAllah okey lah kan. Ya, insyaAllah. Kita cakap tentang tu kan. Sepanjang 16 tahun lah. 16 tahun ni sebenarnya satu tempoh yang lama tau. Bayangkan kalau ada baby yang baru lahir, dia dah nak SPM dah. Nak kata lama punya 16 tahun punya pengalaman tu. Sepanjang pengalaman tu, Ustaz, kita tahu banyak kes jemaah hilang dekat Tanah Suci kan. Bukan baru pertama kali kita dengar. Dah banyak kali dah. Jadi mungkin Ustaz ada melalui pengalaman itu sendiri. Mungkin pernah ada ataupun tak ada. Ada juga, tapi rekod saya punya hilang dalam 3 hari je. 3 hari hilang juga maksudnya Ustaz? Bukan kalau yang bukan jemaah saya 3 bulan. 3 bulan hilang kat Tanah Suci 3 bulan hilang. Okey. Dia pergi dengan saudara dia ada 18 orang. Lepas tu hari pertama dia buat umrah, dia ni keluar. Atuk. Dia keluar hotel, tak pakai name tag. Sendirilah. Tak ada sebarang dokumen pengenalan pada diri dia. Dia bawa purse, dalam purse pun tak ada apa-apa. Lepas tu pakai baju pagoda je dengan seluar slack, kain pelikat selempang. Keluar, itulah kali terakhir orang lobi tu nampak dia. Jumpa balik kemudian 3 bulan lepas tu cucu dia pergi umrah dengan saya. Atuk dia bukan pergi dengan syarikat saya tau. Atuk dia pergi dengan syarikat lain. Tapi cucu dia pergi dengan syarikat saya, pergi dengan saya masa tu. Cucu dia pergi cari dekat semua balai polis, pergi cari dekat semua hospital. Lala jumpa dekat hospital lah. Ke hospital? Jauh ke daripada lokasi kawasan tu? Kat dalam peti ais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meninggal tu pun doktor tulis punca kematian sejuk dan kelaparan. Innalillahi. Itu pengalaman hilang lah. Pengalaman hilang. Kalau itu bukan jemaah saya lah. Cucu dia pergi dengan saya. Tapi dia jumpa datuk dia dekat hospital lah kan. Pengalaman saya yang paling lama ada 3 hari. Pakcik ni hari Selasa dia datang buat umrah yang pertama. Lepas tu dia demam. Rabu tak pergi masjid. Khamis tak pergi masjid. Ada Jumaat. Hari Jumaat tu isteri kata, abang tak payah pergi masjid. Abang duduk bilik. Kawan-kawan dia pun ajak lah nak pergi sama kan. Tolong bawa. Tapi dia selangkup dia selubung selimut. Lepas tu balik-balik masjid tengok pintu kunci. Lepas tu kunci tu dah letak dekat reception. Dia kat sana kalau hotel yang biasa ni kunci tu satu je. Kalau kita keluar kita letak dekat reception. Lepas tu tahu-tahu dia dah tak ada. Dia pergi masjid sendiri. 3 hari kemudian dah jumpa. Okey. Lepas tu dalam keadaan tak turus lah. Dia macam mungkin buang air pun dalam keadaan tak turus kan. Tapi ada mutawif Malaysia yang jumpa dia. Ya Allah. Jarak dia daripada hotel 2.4 km. Jauh ke sana. Ya Allah, jauhnya. Padahal sebenarnya kalau kira kan hotel tu ni Menara Jam kiri. Situlah Menara, itulah hotel. Dia pergi jauh daripada patutnya kalau dia tengok belakang Menara Jam, hotel aku dekat Menara Jam. Patutnya tak boleh lah ke sana kan. Dia pergi jauh sampai ke sana tu. 2 km lebih. Yelah, betul. Mungkin sebab antara faktor dia terlalu ramai jemaah dekat situ. Terlalu ramai. Kadang-kadang lagi satu kita nak bercakap susah kan. Betul. Bukannya kita jumpa semua keliling orang Melayu. Kan? Itu pun antara faktor lah. Kalau Ustaz boleh kongsikan macam mana kita nak elakkan perkara tu terjadi. Dia memang yang diamalkan oleh semua syarikat yang pertama, yang ni tak boleh tinggal lah. Ini macam pengenalan diri. Kalau kita kat sana kita tak ada pakai pasport. Kita tak bawa kad pengenalan. Jadi ini adalah pengenalan kita. Apa-apa jadi ini, kalau ini bersama dengan kita, memanglah kita tahu jalan. Tapi kalau apa-apa berlaku, ni pengenalan diri kita. Dah tahu dah, ada orang Malaysia. Dekat dalam peti ais yang saya cerita tu, ada banyak. Ada ramai. Tak ditemui, tak dituntut. Tak tahu dari negara mana. Jadi, ini kena ada. Yang kedua, jangan malu bertanya lah. Nak malu bertanya yang masalah ni. Atuk ni tadi dia tak bercakap. Dia disebutkan masa dia jumpa tu ada dalam dompet dia tu tebal ni duit. Satu rial 700 rial semua ni. Agaknya mungkin orang bagi, orang kesian orang bagi kan. Antara sebabnya sebab dia ni tak boleh bercakap.
tertib cakap kan. Pertama bawa ni, yang kedua apa-apa hal kena cakap, yang ketiga jangan pergi kalau tak tahu. Bila sesat patah balik. Jangan sesat terus pergi. Kita tak jalan mana, hotel tak jumpa, kita jalan lagi. Tak jumpa jalan ni, jangan. Patutnya sesat jalan, pulang ke pangkal. Ya, betul. Dan pangkal yang paling selamat, ni petua lah kan. Pangkal paling selamat masjid. Oh Allah, betul. Setuju. Pangkal paling selamat masjid. Bila kat masjid, ada juga jemaah saya yang hilang kan. Dia solat sunat kat masjid, dia hilang tu, dia nangis. Hilang tu satu nikmat bagi dia. Sebab bila dia hilang tu, dia dapat muhasabah diri, dia nangis. Bukan senang nak nangis tu. Nangis kerana takutkan Allah kan. Nangis kerana takutkan dosa ke apa kan. Jadi dia nangis 3 hari kemudian baru jumpa. Bila jumpa kan, orang yang jumpa nangis, dia ketawa. Orang yang jumpa nangis, abang pergi mana? Macam tu kan. Tapi dia senyum je. Dia tak nampak muka macam hilang. Baik. Jadi itu antara tip mudahnya. Kalau hilang, cari masjid. Pergi je masjid. InsyaAllah kita, mana tahu kan, kita dapat jumpa jemaah lain dekat situ. Betul. Okey, dan bercakap tentang tu juga. Sebenarnya kalau baik haji ataupun umrah, tapi sebenarnya berlaku waktu umrah lah. Ada banyak sangat isu yang berlaku, Ustaz. Antaranya jemaah ditukarkan hotel. Mula-mula janji hotel jarak sekian-sekian. Bila sampai, jauh pula. Adakah itu sebenarnya perkara biasa? Ataupun kalau jadi macam tu, macam mana? Apa respon Ustaz? Dia untuk musim-musim puncak. Kadang-kadang memang berlaku overbook lah. Kan? Overbook ni maksudnya bilangan permintaan tu lebih daripada yang dapat ditampung. Jadi memang biasanya kebanyakan syarikat dia dah letak kat bawah tu setaraf. Kalau cari package mesti dia letak setaraf. Maksudnya perubahan tanpa notis, macam-macam lah kan. Tapi pengalaman saya dengan Bushra Holidays lah. Saya dah mungkin 12 atau 13 grup saya dah bawa untuk Bushra Holidays ni dah 2 tahun. Belum pernah lagi hotel tu ditukar jauh. Maksudnya daripada 50 jadi 150, ada 50 jadi 80. Tapi pengalaman saya masa bulan 1 baru ni lah, waktu tu memang banyak sangat hotel berubah. Ada yang daripada 50 meter jadi 5 kilometer pun ada. 5 kilometer 5 kilometer. Patutnya boleh jalan kaki je, tapi kena naik teksi, naik bas. Lepas tu tapi Bushra Holidays alhamdulillah dia daripada 50 jadi 80. Kalau yang siapa yang biasa dengan hotel Safwah ni memang orang Malaysia dia suka naik, dia suka duduk Safwah ni. Tapi daripada Safwah pergi ke Swiss Hotel. Okey, pindah di situ kan. Pindah ke Swiss Hotel. Swiss Hotel ni hotel 5 bintang lah. Kualiti dia lebih baik daripada Safwah lagi. Okey. Tapi dia jauh sikit je ke belakang kan. Itu yang berlaku lah. Dia memang biasa berlaku. Dan yalah, kadang-kadang bila melibatkan waktu puncak ni. Satu lagi pengurusan hotel dekat sana. Saya pernah sekali tu masa bulan Ramadan. Sebelum ni saya selalu uruskan hotel, uruskan penerbangan. Memang dalam ni lah pengalaman saya lah tu semua kan. Sampai je bulan Ramadan tu, ada satu negara ni, orang daripada negara ni dia ambil semua hotel. Okey, booking semua. Dia ambil semua. Semua yang booking semua dia bagi balik duit lah. Dia bagi balik. Sebab yang ni mungkin bayar banyak ke ataupun macam mana ke, dia ambil terus satu hotel. Kita dah booking hotel dah tu 2-3 bulan sebelum pada tu. Okey. Tapi bila sampai negara ni dia ambil satu hotel tu, habis. Dia bagi je kat hotel. Bagi je kat negara tu. Yang orang lain ni yang dah booking ni, cari hotel lain. Macam tu je. Itu bukan perkara asing lah, memang jadi dan sikit lah kalau Ustaz boleh terangkan secara ringkas pengalaman paling manis. Paling manis. The short and sweet. Pengalaman paling manis. Pengalaman paling manis kalau saya lah kan. Dia tak boleh ditandingi dalam mana-mana perjalanan umrah pertama. Sebab pertama tu yang pertama. Saya pertama naik kapal terbang, pertama bawa pergi umrah, pertama pergi transit kat Bangladesh. Okay. Umrah pertama saya kena buat 60 orang. 2 bas. Transit kat Bangladesh 12 jam kalau tak salah saya. Lepas tu sampai kat Madinah, bas rosak. Okey. Dekat padang pasir. Masa tu suhu 50 darjah Celsius. Musim panas, bulan 6 kan. Tapi tak boleh lawan lah. Dia macam semua tu
sampai sekarang boleh rasa, boleh bayangin satu-satu. Kali pertama tengok Kaabah, kali pertama jumpa Nabi, Ya Allah. kali pertama ziarah ni tempat tu, tempat ni. Yang pertama memang sentiasa istimewa, Ustaz. Baik. Dan Ustaz dah bersama dengan Bushra dan dah bawa banyak juga kumpulan jemaah kan. Jadi apa pendapat Ustaz sendirilah daripada segi pengurusan Bushra ni dalam mengendalikan jemaah umrah? Saya yang paling buat saya tertarik lah. Sebelum tu saya kenal, saya sebenarnya masuk dalam Bushra ni sebab saya kenal Haji Rahim. Okay. Dan saya kenal beberapa mutawif dalam Bushra ni. Saya tengok, diorang join Bushra, nampak menarik, jadi saya join lah kan. Tapi bila saya masuk, saya tengok diorang punya hashtag peduli jemaah tu. Dia tak bagi ruang untuk jemaah ni komplain. Tak bagi ruang. Dia akan selesaikan lah. Tapi kalau jemaah diam, tak boleh nak buat apa lah kan. Tapi kalau jemaah komplain je, dia mesti akan selesaikan. Sama ada dia bagi penerangan ke, ataupun dia cuba selesaikan masalah tu ke, on the dot, on the spot. Oh, Masya Allah. Okey. Dan tadi Ustaz kata masuk kerana mengenali Tuan Haji Rahim. Secara peribadi, secara ringkas juga, pendapat Ustaz mengenai pengarah urusan Bushra, iaitu Encik Abdul Rahim sendiri. Antara perkara yang menarik lah tentang Jeremy, sebab saya kenal dia daripada 2010 hari tu. Masa tu saya pun staff, dia pun staff. Dia staff syarikat lain, saya staff syarikat lain. Dia pun kerja kat kedutaan, saya pun kerja untuk visa, urusan visa, turun naik semua sekali, airport dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni Haji Rahimi dia tak suka ambil risiko. Okay, baik. Kalau dia buat pengurusan, dia suka pengurusan yang betul dan tak berisiko lah. Efisien, berkesan. Tak suka ambil benda-benda yang tak tahu, tak buat kan. Okay. Jadi itu bagus sebab tu tiket selesai, hotel selesai, sebab kita tak nak ambil risiko. Hotel pula hotel yang baik-baik je. Tak ambil hotel-hotel yang tak baik. Saya pernah banyak kali minta supaya buat flight transit. Dia tak nak. Sebab takut risiko tu lah. Risiko. Okey, baik, itu dia. So, pendek katanya, bila saya dengar sendiri, saya pun rasa teruja untuk terbang bersama dengan Bushra, dan saya pun rasa yakin untuk terbang bersama dengan Bushra bila dengar pengalaman Ustaz Farid selama 16 tahun membawa jemaah haji dan juga umrah. Baik, terima kasih Ustaz Farid atas perkongsian ilmu pada hari ini dan juga pengalaman. Semoga memberi manfaat buat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang lain pula. Mana tahu, insyaAllah. Terima kasih. Teruskan menonton Bushra Sembang Santai Podcast. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dengan tetamu yang lain pula. Saya Syamira. Assalamualaikum. Jumpa lagi.